Cubaan suara 1 2 3. Ya. Cubaan suara 1 2 3. Yalah. Cubaan suara 1 2 3. Yalah. Cubaan suara 1 2 3. InsyaAllah ada 3 minit lagi kita mula. Baik. Rasa kita kena beli tu lah. Apa? Kena beli bulu ayam. Letak kat mic.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas Muzakarah Faraid kitab Luqtah As-Sughra dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita pernafasan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti kelas pengajian muzakarah bab faraid daripada kitab Luqtah As-Sughra karangan Tuan Guru Haji Cik Qadian Al-Qadahi. Baik, jadi hari ini kita nak sambung lagi kita punya perbahasan mengenai kadar fardu ataupun kita kata ketetapan yang mana Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran sebanyak 6 lah. Yakni kita ada nisfu, kita ada nisfu yang mana yang mula-mula sekali, kemudian sulus yang seperti siri yang lepas, kemudian hari ini kita nak masuk pula kepada 2 sulus ataupun sulusain. Perbicaraan kita pada pagi ni lah. 2 sulus, yakni 2/3. Dia sebut 2 sulus, 2 sulus, yakni 1/3, 2/3 ataupun sulusain. Yang mana menggunakan kitab Rumi, yang mana menggunakan kitab Rumi, yakni pada muka surat 9 baris paling atas sekali ketiganya. Kalau kita Rumi boleh buka pada muka surat 16 baris yang baris apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke-6 daripada atas. Baik. Jadi kita terus kepada bacaan kita lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Ketiga kalau dalam Rumi adanya kan, dalam Rumi adanya. Kalau yang Jawi Salina Ustaz Din tak adanya. Kalau nak tambahnya pun boleh juga. Ketiganya yang mana? Ketiganya yang kata daripada 6 lah. Fardu 2 sulus. Fardu 2 sulus. Arti 2 sulus tu. Apa dia 2 sulus tu apa dia? 2/3. 2/3. Baik. Kita baca je dulu. 2/3. Lepas tu titik. 3 makhrajnya. Makhraj mana? Makhrajnya 2 sulus lah. Kan? 2/3. Makhraj ni nombor terbitan. Yakni kita ambil nombor yang di sebelah bawah garisan per. Dia kita ambil nombor yang di bawah garisan per itulah. Nombor terbitan ataupun nombor keluar lah. Keluar nak dapatkan asal masalah. Sekejap lagi kita tulis, kita baca je dulu. Baik. 2/3. Baik. 3 makhrajnya makhraj 2 sulus. Mana yang mengambil? Yang mengambil
Nya kata mana? Yang mengambilnya nya kata 2 sulus tu. 4 orang. Jadi 2 sulus, 2/3 ni hanya ada 4 orang ahli waris yang mengambil secara 2/3. Mana dia? Pertama anak perempuan, yang pertama sekali anak perempuan. Kedua cucu perempuan daripada anak laki-laki. Lepas tu pula yang ketiga saudara perempuan seibu sebapa. Boleh saudara perempuan seibu sebapa. Ataupun dalam kaedah asalnya K1 ataupun bahasa Arab syakikah. Lepas tu pula keempat. Mana keempat? Boleh. Keempat saudara perempuan sebapa. Yang keempat saudara perempuan sebapa. Yakni K, simbol K2. Ataupun disebut sebagai kalau bahasa Arab ukhtun li'ab. Baik, kemudian kita tengok syarat pula. Syarat keempat-empat tadi tu. Anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan si ibu sebapak, saudara perempuan sebapak tadi tu. Nak kata ambil 2 sulus tu macam mana? Syarat dia. Syaratnya kata nak tu. Kata mengambil 2 sulus tu. 2/3 tu. Mereka itu mana tu? Mereka itu kata 4 orang tadi tu. Mereka itu kata 4 orang tadi tu. Kata anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan si ibu sebapak, saudara perempuan sebapak tu, syarat dia berbilang. Syarat dia berbilang. Boleh, berbilang lah. Yakni kena ada berbilang. Apabila disebut berbilang dalam ilmu faraid, hanyalah kita kata 2 hingga ke atas. Itu yang dimaksudkan dengan itulah, dengan 2 sulus. Baik. Kena duduk saya ingat macam ni kan. Baru mudah. Baik. Jadi perbahasan hari ni adalah 2 sulus. Kita nak masuk kepada huraian 2 sulus. Nampak tak rasa boleh ikut dah? Boleh 2/3. Jadi makhrajnya adalah 3. Makhraj ni tempat keluar nak dapatkan asal masalah ataupun kita panggil sebagai tompok permulaan. Tak apa, nanti habis je bab ni. Nanti kita masuk sikit lah mengenai makhraj tu apa. Kan? Tak apalah. Buat sementara waktu ni, abaikan dulu. Baik, jadi kita kena faham sekarang ni perbahasan kita adalah 2 sulus. 2/3. 2/3 ni kadar fardu ataupun ketetapan bagi siapa? Bagi 4 orang lah. Jadi kita buat contoh pengiraan sambil-sambil kita sebut siapakah 4 orang tu, tapi syarat dia sebut dah tadi. Syarat mereka itu kata anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan si ibu sebapak, saudara perempuan sebapak nak mengambil 2 sulus, mestilah syarat dia berbilang. Apabila disebut berbilang tu kita kata ramai lah. Ramai kan. 2 sulus. 2 sulus sekejap syarat dah. 2 sulus. Syarat mengambil apa tadi? Berbilang. Syarat mengambil mesti berbilang. Berbilang tu pula yakni ramai. Tak faham lagi. Yakni. Terangkan lagi. 2 orang dan atau lebih lah. 2 orang dan lebih lah. Dan lebih. Tu.
Tu syarat dah. 2 orang dan lebih. Baik. Kemudian kita buat terus kepada pengiraan lah, contoh pengiraan. Baik, jadi seperti mana yang telah lalu lah. Kan? Apabila contoh pengiraan ni, kita buat contoh pengiraan untuk mendapatkan apa yang kita tengah bahaskan, 2 sulus. Jadi jangan tanyalah, kalau kata ada waris lain macam mana, yang saya buat yang tu sajalah dulu. Lepas ni ke depan barulah kita mula akan menggabungkan. Kalau kata situasi tu ramai ahli waris, masa tu barulah kita guna, kita kata masalah yang sebenar, ataupun kita buatlah masalah yang mana adanya berbilang lagi ahli waris. Untuk setakat ni yang mana kita belajar ni 2 sulus, maka kita akan buat pengiraan paling minimum nak dapatkan 2 sulus tu macam mana mengikut syarat dia lah. Itu saja. Kita jangan pening-peningkan lagi. Okay, baik. Okey, jadi nak mengambil 2 sulus ni hanya kepada 4 orang saja. Baik, yang pertama. Pertama sekali siapa? Anak perempuan. Baik, yang pertama sekali anak perempuan. Sekejap. Baru ni kita buat macam mana dia punya ni. Dia punya tulisan dia. Okey. Tebus sekali dengan simbol. Tebus sekali dengan dia punya simbol. Macam tu. Okey, baik. Syarat anak perempuan nak mengambil 2 sulus, mestilah kita kata berbilang. Yakni apabila si mati meninggalkan anak perempuan yang berbilang. Tak faham lagi berbilang tu macam mana? Anak perempuan tu ramai. Tak faham lagi, yakni 2 orang dan ke atas. Maka masa tu anak perempuan akan mengambil 2 sulus. Boleh. Baik. Jadi macam mana? Yakni contoh kita buat si mati. Tak ada contoh-contoh lah, memang yang ni lah. Si mati meninggalkan anak perempuan. Berapa bilangan dia? Kan kita kata minimum 2 orang. Lebih? Lebih ramai jugalah. Berbilang lah. Baik, kita buatlah 2. Baik, jadi apabila dah macam ni, maka kita bagilah kefaduan dia. Berapakah fardu kefaduan ketetapan bagi anak perempuan, yang mana anak perempuan tu adalah ahli fardu. Ahli fardu dia ada kefaduan dia. Pada waktu ni apabila bilangan dia berbilang, maka dia akan mengambil 2/3 lah. Baik, apabila dah 2/3, maka kita terus buat kepada pengiraan. Anak perempuan, bilangan dia 2, contoh. Disebabkan ada 1 je makhraj, yakni 3, maka naik jadi asal masalah 3. Jadi anak perempuan nak ambil 2 daripada 3. Nak ambil 2 daripada 3. Baik, jadinya untuk mudah faham lagi, kita buat apa tu, selalunya saya buat macam tu lah. Pengiraan panjang dia. 3 bahagi 3. Kita carikan satu bahagian dulu. Ni untuk kita nak ruangi siapa yang mungkin lambat sikit dalam matematik. Saya pun lambat juga matematik ni. 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. Untuk satu bahagian. Sekarang ni nak ambil 2. 2/3 nak ambil 2 lah. Maka 1 tadi tu kita darab dengan 2. Maka anak perempuan akan ambil 2 lah sekarang ni. Maka ada baki. Baki dia 1. Macam mana tahu baki 1? Tak apalah, kita buat lagi jalan panjang. 3 tolak 1. Yakni asal masalah ataupun tumpuk permulaan dia 3. Tolak dengan 2 untuk anak perempuan tu lah. Bahagian anak perempuan tu. Maka baki dia adalah ni 1. Ni baki dia ni. Ni baki. Maka baki tu nak bagi kepada siapa? Kalau untuk masalah, contoh masalah ni tak ada ahli waris yang lain, maka balik kepada Baitul Mal. Baitul Mal tu akan mengambil sebagai asabah. Dia mengambil pusaka mewarisi atas jalan apa? Jihatul Islam.
Okay, baik. Asal yang ni nampak macam crowded sangat. Dekat sangat kan. Kita buat jauh sikit. Macam tu. Okay, baik, habis. Okay, jadi setakat ni ada apa-apa persoalan? Kalau ada soalan bolehlah tanya. Baik. Baik, jadi kat mana kalau dalam Al-Quran tu dalil yang mana kita kata yang menjadikan yang mengatakan dapat 2/3 tu. Pun sama jugalah. Kebanyakannya semuanya di dalam surah An-Nisa. Baik. Fa in kunna nisa'an faqasnataini falahunna thulatha ma taraka. Kat situlah. Kat mana yang kita nak syahid dah? Faqasnatain. Kat situlah. Baik, jadi maksudnya apa? Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan ma taraka. Barang, yakni harta tu lah. Taraka, yang ditinggalkan. Baik, ni boleh boleh dapatkan ni lah. Buku pengenalan ilmu faraid daripada Ustaz Izzat lah. Elok dah dia buat contoh. Kan, dia dah sebut dah. Ahli waris, kemudian dia bawa datangkan dengan dalil dia lah. 2/3 tu datang daripada mana dalil dia. Baik. Baik, jadi seterusnya kita tengok pula yang kedua, yakni cucu perempuan datang daripada anak lelaki. Nombor 2. Baik, cucu perempuan. Semakin jauh ni. Adik. CP cucu perempuan daripada anak lelaki. CPAL. Pun sama juga. Cumanya syarat untuk cucu perempuan nak dapat 2/3. Pertama sekali, mestilah bilangan dia berbilang. Kemudian yang keduanya, ni tambahanlah syarat dah. Kedua dah, mesti tak ada cucu lelaki. Kalau ada cucu lelaki, dia jadi lain pula. Dia mengambil asabah. Mestilah kita kata, satu lagi, tiada anak lelaki bagi si mati. Yakni ayah dia lah. Cucu perempuan, dia cucu. Dia tengok, dia jadi cucu tu nisbah kepada tengok si mati. Kalau nisbah diri dia sendiri, anak lelaki bagi si mati, itu adalah ayah dia. Ayah dia mesti tak ada dululah, mati dulu. Barulah boleh cucu nak ambil pusaka. Tuk dah. Baik, sekarang ni macam mana gambarannya? Kita buat gambar raja pokok. Kita ada si mati. Si mati ni ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia mesti mati dulu. Ni anak lelaki kat sini ni. Kemudian ahli warisnya ni ada apa? Cucu perempuan tu lah. Daripada anak lelaki. Bilangan dia mesti berbilang. Macam ni. Kan kat sini ni. Ni siapa dia dalam ni? Ni anak lelaki ni. Kita buat macam ni lah. Kita tulis kat sini. Anak lelaki. Anak lelaki. Baik, tapi anak lelaki ni mesti mati dulu. Mesti mati dahulu. Itu syarat dah. Kan anak lelaki ni mesti mati dahulu. Okey. Ataupun kita buat pangkah tu lah. Okay, baik. Jadi apabila anak lelaki mati dahulu, barulah cucu boleh mengambil pusaka dia punya tok dia lah. Kalau kita tengok daripada peringkat bawah ni, cucu dia jadi cucu kepada si mati. Yang atas dia, yang ni anak bagi si mati. Tapi kalau kita tengok diri cucu tu sendiri, atas dia siapa dia? Yang ni ayah dia lah.
Anak lelaki ni ayah dia lah. Okay, baik. Jadi kalau kita tu buat kepada pengiraan, ni sama je lah. Dia akan sama je macam ni. Untuk masalah yang macam ni, untuk kita buat paling minimum nak dapat sulus, maka waris yang nak menghabiskan tu tak ada. Maka dapat kepada Baitul Mal lah. Cucu perempuan daripada anak lelaki, bilangan dia 2. Bila tak habis, confirm ada Baitul Mal. Cucu akan, sebab bilangan dia berbilang, dia ambil 2/3. Apabila 2/3, satu je kadar fardu, maka kita ambil yang bawah per tu. Untuk inilah makhraj, untuk dijadikan asal masalah. Ataupun kita panggil sebagai tompok permulaan. Ni saya tak buat panjang dah lah, sama je lah. Okey, 2, 1. Okey, lupa pula tadi nak sebut. Anak perempuan dapat 2, kan, saham dia 2. Ni yang panggil saham lah. Yang 3 asal masalah, 2, 1 ni adalah saham. Baik, saham sekarang ni 2. Nak dibahagikan kepada 2 orang. Seorang 1 lah. Ni pun sama juga. Baik, habis. Okay, seterusnya. Sama je lah. Dia punya tafsiran, huraian dia sama je lah. Untuk lagi 2 orang ahli waris. Yang ni saudara perempuan si ibu sebapa dan juga saudara perempuan sebapa. Sama je. Baik, 3. Saudara perempuan seibu sebapa. Sama je. Apa tu, dengan simbol kaedah asalnya ialah K1 lah. Pun sama juga. Si mati meninggalkan saudara saja. Dia punya adik-beradik dia hanya ada adik-beradik perempuan saja. Kan? Bilangan dia mesti berbilang lah. Contoh, si mati tu, contoh kita buat satu gambaran masalah mana si mati tu tak berkahwin. Ataupun berkahwin, tak ada anak, kemudian suami pula mati. Tinggal adik-beradik hanya perempuan saja. Macam tu, contoh. Kan? Contoh macam makcik saya, kakak kepada mak saya lah. Tak kahwin. Kemudian adanya, kalau ikut adik-beradik tu 3 orang lah. Mak saya yang paling bongsu. Betul kakak yang nombor 2, kakak yang sulung lah. Jadi kakak yang nombor 2, makcik saya yang nombor 2 tu tak kahwin. Maka dia tak ada anak lah. Lepas tu, tapi kalau ikut ayah ada lagi. Cuma untuk gambaran masalah ni tak ada kan. Maka dia tinggal adik-beradik perempuan 2 orang. Macam ni. Jadi macam ni lah maksudnya. Nanti dapat berapa ni? Adik-beradik bagi si mati yang perempuan ni. Si ibu bapa ni dia akan dapat 2/3. Dia akan dapat 2/3 lah. Baik. Jadi kita terus buat pengiraan sama je lah. Sama saja. K1 bilangannya 2 orang. Dia akan ambil 2/3. Kita tahu dah tak habis. Maka ada Baitul Mal akan ambil jalan asabah. Baik, disebabkan ada satu je kadar fardu, maka makhraj dia kita ambil terus jadi asal masalah. 3. Maka K1 nak ambil 2 bahagian. Daripada 3. Kita tulis terus lah. Ni boleh tengok dekat sini lah. Sama saja. 2. Bakinya 1. Maka seorang akan ambil seorang 1. Okay, baik. Habis. Lepas tu pula yang ketiga lah. Yang keempat, yang terakhir. Saudara perempuan sebapa. Baik, nanti jangan tanya pula. Dah tu saudara perempuan si ibu. Saudara perempuan si ibu lain lah pula. Kalau tidak mesti dia dah sebut dah. Kan? Kalau kata ada saudara perempuan si ibu, mesti dia sebut 5. Sekarang ni 4 sahaja. Sebab saudara perempuan si ibu apabila tunggal seorang, maka dia akan dapat 1/3, 1/6. Apabila ramai berbilang, dia akan dapat 1/3. Dia pelik sikit. Kalau masalah biasa, apabila ramai dapat sikit. Tapi kalau untuk saudara si ibu, apabila ramai dia dapat banyak,
bila dia tunggal dia dapat sedikit. Macam tu. Dia terbalik. Dia special sikit. Baik, jadi kita terus buat si mati. Meninggalkan ahli waris K2 lah. Saudara perempuan sebapa. Bilangan dia 2. Okey, baik. Ataupun saya lagi mesti tanya kan. Sekarang ni duk buat bilangan 2. Kalau bilangan dia 3 dan lebih, macam mana? Okey, tak apa. Kita buat bilangan dia 3. Jom kita tengok macam mana nak kira. Bilangan 3 pun dia masih lagi berbilang sebab minimumnya 2 dan ke atas. Maksudnya 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah berbilang. Maka apabila berbilang dia akan dapat 2/3. Baik. Okey, jadi kita terus buat kepada dia punya pengiraan lah. Okey, sebab mesti ada orang tanya kan. Asyik duk buat 2 senang je boleh bahagi 2. Kalau 3 macam mana? Okey. Tak apa kita buat. Sekarang ni K2 yakni saudara perempuan sebapa. Bilangan dia 3 orang. Pun sama juga dia akan mendapat 2/3 dia punya kefaduan dia. Pun sama juga, tak habis. Kena ada baitul mal. Okey, kemudian disebabkan satu je makhraj dia, 3 ni nak jadi asal masalah. Baik, kemudian K2 nak ambil 2 bahagian daripada 3. Jadi kita carikan satu bahagian dia dulu. 3 ni, 3 asal masalah bahagi dengan 3. Maka akan dapat 1. 1 pula kita akan darat 2. Maka kita akan dapat 2 lah. Ni tak habis lagi ni kalau ikut ni. Okay, dapat 2. Sekarang ni saham untuk K2 yakni saudara perempuan si ibu sebapa 3 orang, saham dia adalah 2. Nak dibahagikan kepada 3. Kalau ikut tak boleh lah. Tak apa. Okey. Kemudian bakinya ada berapa? Baki sama jugalah. 3 asal masalah, tolak 2, saham untuk K2, maka baki dia adalah 1 lah. Okey, jadi sekarang ni 2 ni. 2 ni nak dibahagikan kepada 3. Kalau ikut kita tekan kalkulator memang boleh. Kita akan dapat perpuluhan. Kan? Okey, baik. Kalau kita bahagi kan, contoh. Mana kalkulator? Mana kalkulator? Baik. Sekarang ni kita bahagi kan. Sekarang ni saham dia 2 nak dibahagikan kepada 3 orang. Ni 3 orang. Saham 2 nak dibahagikan kepada 3 orang. Ataupun kalau tak faham lagi, RM2 nak bahagi kepada 3 orang. Macam mana? 2/2. 2/3. Nampak? Kalau ikut, macam mana? Kalau ikut boleh dapat. Nampak tu? 2 dibahagikan kepada 3. Kalau ikut boleh dapat 0.66 apa ni? 0.66 ataupun 60 sen lah. Mudah cakap. Tapi ada perpuluhan. Baik. Jadi kita tak nak yang perpuluhan tu. Kan? Kita tak nak macam tu. Kalau macam atas ni, 2 orang nak dibahagikan kepada 2 saham. Kan? 2 orang nak dibahagikan kepada 2 saham tu mudah. Ataupun kita kata dapat bulat-bulat. Mana tu? 2/2 dapat 1. Macam tu. Tapi sekarang ni 3 orang. Jadi 2 saham nak dibahagikan kepada 3 orang, maka dapat perpuluhan. Yang ni yang kita tak nak. Dalam ilmu faraid mestilah kita nak bahagi secara nombor bulat. Ni, saham ni mesti nombor bulat. Nanti baru kita dapatkan dalam bentuk duit. Bentuk duit tu pun sama jugalah. Kan? Kalau kata sen-sen dia kecil-kecil lagi kecil, tak boleh lah. Jadi masa tu kita bundarkan lah bagi dapat yang sebanyak yang boleh lah. Yang terdekat lah. Kemudian ada baki. Mesti ada baki kan. Sesen ke 2 sen. Yang tu halal beralai lah dekat situ tu. Kalau tak halal beralai macam mana kita nak pecahkan? Tak ada dah. Tak boleh dah nak bahagi tu. Okey, baik. Okey, jadi kita habiskan lagi sikit. Okey, sekarang ni 2 saham dia. Kan? Yang ni saham ni. Kan? Kok saya tak nampak pula ni. Ni 3 orang. Baik, 3 ni apa dah ni?
Ni nama dia asal masalah ataupun tompok permulaan lah. Asal masalah. Ataupun saya sebut sebagai tompok permulaan lah. Untuk mudah faham. Baik, tompok permulaan apa? Tompok permulaan hendak dibahagikan. Contoh macam lembu lah. Bila kita nak buat korban, lembu boleh dibahagi kepada 7. Itulah. Jadi sekarang ni jumlah harta pusaka nak dibahagikan kepada 3 bahagian. Macam tu. Baik, jadi 2 ni. 2 ni apa dia ni? Ni saham dipanggil, saham. Nampak gedok tu dalam tu. Nanti tengok gambar lah. Saham. Sekejap, tulis dulu. Ni sama juga kan. Ni pun saham juga. Okay, baik. Okay, jadi kalau ikut dia ada lagi satu kaedah. Kita nak kena tengok. Kita kena bandingkan dia lah. Ataupun kita sebut sebagai kaedah pecah. Baik, jadi kalau buka dalam nota kaedah saniyah ni. Kan? Buka dalam nota ni. Kalau ikut untuk masalah ni senang je. Kita terus ambil 3 orang ni. Bilangan 3 orang ni terus darab dengan asal masalah ni lah. Dapat lagi satu nombor. Dipanggil sebagai tasheh masalah. Ataupun tompok yang barulah. Nak dibahagikan. Baik, buka nota tu. Buka nota yang hari tu. Yang mana yang dah download. Yang mana kalau siapa beli yang Jawi, saya bagi terus kan. Kalau siapa beli kitab Rumi, tolong download lah nota ni. Buka pada muka surat 7. Tengok dia tulis kaedah pecah. Kat sini. Kaedah pecah. Baik, dekat kaedah pecah tu, buka tu lah. Saya ingatkan. Kaedah pecah, tengok nombor 1. 1 puak. Adukan bilangan kepala puak dengan saham. Okey. Dia kata apa? Adukan bilangan kepala. Baik, mana bilangan kepala? Ni 3. Bilangan kepala mana? Sekejap kita tulis kat tepi ni lah. Kepala. Ini saham. Allah, jauhnya. Aduh, kita tarik sikit. Ni orang panggil kaedah. Kaedah tradisional. Baik, kepala kita kena buat sini. Kepala. Saham. Simpan. Baik. Dia kata macam mana? Kalau tengok ni. Tengok yang nombor 1. Kaedah pecah. 1 puak. Adukan ataupun bandingkan bilangan kepala puak dengan saham. Baik, mana? Kepala ni 3. 3 orang ni 3. Baik, saham dia mana? Saham bagi 3 orang ni mana? K2. Saham dia adalah 2. Tu kita dapat. Kepala 3, saham 2. Baik, lepas tu dia kata macam mana? Nombor 1 dengan nombor 2 kan? Terbahagi kepada 2 lah. 1 dengan 2. Baik. Kalau nombor 1 tabayun. Apa dia? Bilangan kepala. Tu. Baik. 1 yakni tabayun lah. Yang 2 tawafuk. Baik. Tabayun dan tawafuk ni kalau ikut dia ada kaedah. Kena buka muka surat lain pula dah. Baik. Buka muka surat 4 dulu. Buka muka surat 4. Minta maaf dah ada berbelit sikit awal-awal ni macam tu lah. Baik. Buka muka surat 4. Ada kaedah 4 ta. Kan? Dia ada tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Baik. Kita nak tengok 2 je. Yakni tawafuk dan tabayun. Baik. Kalau untuk tawafuk, dia kata apa? Kedua-dua makhraj ada separuh. Maksudnya ada separuh. Kalau nombor yang keempat tu tabayun, berlainan antara kedua makhraj. Baik, jadi untuk memudahkan kita punya perbahasan hari ini, 2 dan 3. 3, kepala 3, saham 2. Itu adalah yang berbeza lah. Makhraj yang berbeza, puak yang berbeza, maka dia adalah tabayun. Baik, jadi kalau kita tengok kat sini kaedah pecah, tengok nombor 1, yakni 1 puak.
adukan, yang ni bandingkan bilangan kepala berapa? 3. Kepala puak yang ni 3 dengan saham yang ni 2 lah, ni 2. Baik, lepas tu tengok adakah dia tabayun ataupun tawafu'. Jadi jawapan dekat sini adalah tabayun lah, yang ni berbeza lah, makhraj ni berbeza. Baik, jadi bila macam tu dia kata macam mana? Bilangan kepala darab X tu darab lah. Darab asal masalah. Mana asal masalah ni? 3. Jadi yang mana yang nak darab dengan asal masalah? Bilangan kepala. Baik, jadi kita simpankan bilangan kepala. 3 dengan 2 itu adalah tabayun. Maka kita simpan 3. Yang ni 3 kepala tu lah. Kepala. Baik, jadi dia kata apa? Bilangan kepala darab asal masalah. Tu dekat sini lah. Ni. 3 kita darab dengan 3. Maka dapat jawapan kat sini yang baru, tumpuk yang baru adalah 6. Minta maaf lah, dia agak panjang sikit lah dia punya tu. Tapi kalau ikut mudahnya kita macam ni je lah. Disebabkan ada satu je waris. Bilangan dia 3 orang. Maka asal masalah ataupun tumpuk permulaan 3 ni kita darab je 3. Tu mudah dia macam tu. Tapi kalau cara panjang dia macam ni lah. Boleh. Baik, jadi dapat 6. Apabila asal masalah dah dapat 6, kita darab dengan 3, maka saham pun kita darab 3 lah. Saham pun kita darab 3. Maka kita dapatlah dekat sini yang baru 6, 3. Lepas tu barulah boleh bagi 3 orang ahli waris. Nak dibagikan dengan 6, barulah kita dapat seorang 2, 2, 2. Baik, habis dekat situ. Tu cara nak guna kaedah pecah ni lah. Tu baru sikit je tu. Baik, habis kat situ. Tu 9 dah boleh berhenti dah. Baik. Jadi harap-harap boleh faham dah tu. Mungkin berbelit sikit kaedah pecah kan. Tapi kalau ikut mudah dia sebenarnya macam tu je lah. Apabila dah ada satu asal masalah, dapat 3 kan. Maka ada satu je waris. Kita ambil je lah bilangan orang dia tu. Bilangan kepala dia tu 3. Kita darabkan je sajalah. 3 darab 3. 3 darab 3. 9. Minta maaf. 6, 9. 9. Dapat 9. 9 ni dia panggil sebagai tasheh masalah ataupun sah masalah. Ataupun saya sebut sebagai tompok yang baru lah. Ni. Tasheh atau sah. Ataupun saya sebut sebagai tompok yang baru. Baik, habis kat situ. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Mungkin cara penerangan tu tak berapa nak sampai, saya minta maaf lah. Boleh tengok balik, ulang kaji balik lah. Baik, jadi kita berhenti takat dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Subhanakallah syahadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma aftah 'alaina futahal 'arifin. Allahumma 'allimna ilman aqdamna wa fa'alna. Allahumma zidna 'ilma wa hikmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Apa dia ni? Ahmad Zulfadli. Sekiranya si mati ada hutang. Mana QA? Betul. Sekiranya si mati ada hutang. Ada hutang, bayar hutang dulu lah.